Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan soalan dan jawapan bagi tajuk unit 2, pecahan, perpuluhan dan peratus. Bagi tajuk operasi bergabung, di mana di dalam ini terdapat 6 jenis gabungan operasi, iaitu tambah dan tolak, tambah dan darab, tambah dan bahagi, darab dan bahagi, tolak dan darab, dan tolak dan bahagi. Di sini kamu boleh rujuk pada latihan celik minda muka surat 92. Baik, seperti yang kamu lihat pada soalan ini, soalan 1 selesaikan, di mana soalan A ialah soalan tambah dan tolak. Soalan B, soalan darab dan bahagi. Soalan C, tambah dan darab. Soalan D, darab dan tambah. Soalan E, tolak dan darab. Dan soalan F ialah bahagi dan darab yang melibatkan nombor perpuluhan, dan nombor pecahan. Jadi kita akan cuba selesaikan satu persatu. Kita pergi kepada soalan 1A. Baik, pada soalan 1A kamu dapat lihat 2 meter tambah 1.7 meter tolak 3.5 meter. Okey, saya nak bagi satu tips kepada kamu. Jika kamu jumpa soalan yang ada nombor bulat 2, perpuluhan 1.7 dan nombor pecahan, jadi seelok-eloknya nombor pecahan ini kamu kena jadikan kepada nombor perpuluhan. Jadi kamu potong saja ni dan tukar 3/5 ini sebenarnya ialah 0.6 meter. Apabila nombor ini telah jadi dalam format nombor bulat dan nombor perpuluhan, jadi lebih mudah bagi kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang kita tengok operasi yang terlibat, iaitu tambah dan tolak. Tambah dan tolak, jika berada di dalam satu soalan, kamu hanya perlu menyelesaikan seperti biasa, kerana tambah dan tolak ni dia sama kuat. Jadi kamu selesaikan operasi tambah dahulu. 2 meter tambah 1.7. Baik, kamu tulis 2 tambah 1. Hati-hati ketika menulis 1.7. Okey, 2 ni tak ada titik perpuluhan. Jadi apabila kamu nak tambah dengan perpuluhan, kamu kena wujudkan titik perpuluhan dia, iaitu 2 perpuluhan sifar. Dan operasi tambah. Satu lagi, apabila operasi tambah, kamu perlu menyusun titik perpuluhan di dalam satu garis yang lurus, garisan lurus. Okey, tuliskan unit. Kamu tambah seperti biasa, bermula daripada sebelah kanan. Sifar tambah 7 ialah 7. 2 tambah 1 ialah 3. Sekarang kita dah dapat 3.7 meter. Kemudian teruskan dengan operasi tolak. Kamu boleh sambung saja di bawah ni. Tolak 0.6 meter. Dan kamu garis. Kemudian kita tolak seperti biasa. 7 tolak 6, 1. Dan 3 tolak sifar ialah 3. Maka jawapan kamu ialah 3.1 meter. Sedikit info. Mungkin ada yang bertanya, kenapa 3/5 meter bersamaan dengan sifar 0.6 meter? Baik, sekiranya kamu tidak hafal penukaran daripada pecahan kepada nombor perpuluhan, jadi kamu boleh menggunakan operasi bahagi. Jadi kamu tulis, untuk dapatkan ini, saya tunjukkan di sini. Kamu tulis 3/5 sebenarnya ialah 3/5. 3/5. 3/5 tak boleh kan? Jadi bila tak boleh, kamu kena wujudkan titik sifar dia. Sekarang nombor dah jadi 30. 30 bahagi 5 ialah 6. 6 darab 5 ialah 30. Dan apabila kamu tolak, kamu akan dapat baki sifar. Titik perpuluhan kamu naikkan. Sebab itulah 3/5 bersamaan dengan sifar 0.6 meter. Baik, soalan kedua, saya telah salin di sini. 4 darab 1.39 kg bahagi 1/2 kg. Kali ini soalan berkenaan dengan operasi darab dan bahagi yang bergabung di dalam satu soalan. Seperti biasa,
Kamu lihat ada nombor bulat, ada nombor perpuluhan dan ada nombor pecahan. Jadi kita kena tukar siap-siap pecahan ini kepada nombor perpuluhan. Potong setengah. Okey, setengah ni ialah sebenarnya 0.5 kilogram. Okey, jadi bila dah tukar ni, kita senang untuk menyelesaikan masalah. Okey, perhatikan operasi yang terlibat iaitu darab dan bahagi. Okey, darab dan bahagi ni dia sama kuat. Jadi macam tambah dan tolak tadi juga. Apabila kamu jumpa dua operasi ini berada di dalam satu soalan, kamu selesaikan mana yang kamu jumpa dulu kan. Kamu baca ni 4 darab. Jadi kamu kena selesaikan bahagian ini dahulu. Selesaikan bahagian ini dulu dan buat di bawah dalam bentuk lazim. Okay, kita buat di bawah ni dalam bentuk lazim. 1.39 kilogram darab 4. Okay, jadi mungkin kamu tanya, kenapa saya ubah kedudukan dia? Okay, untuk darab, kita boleh ubah kedudukan dia. Seelok-eloknya letak digit yang paling sedikit di bawah. Tujuan dia apa? Supaya lebih mudah untuk kita mendarab. Okay, jadi kita darab dia. 9 darab 4 ialah 36. 3 darab 4, 12. Tambah 3, 15. 1 darab 4 ialah 4 dan tambah 1 ialah 5. Jadi di sini kita dapat 5.56 kilogram untuk 4 darab 1.39 kilogram. Jadi kita belum bahagi lagi. Okey, jadi kita nak bahagi dengan 0.5 kilogram. Okey, jadi saya tulis soalan yang masih tinggal iaitu 5.56 kilogram. Kita nak bahagi dengan 0.5 kilogram. Jadi, macam yang saya pernah ajar dalam video yang sebelum ni, apabila kita hendak membahagi yang belah sini, yang bahagian sini. Apabila kita nak bahagi 0.5, kita tidak mahu nombor yang kita nak bahagikan itu berada dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita kena buat dia supaya jadikan dia sebagai nombor bulat. Cara dia macam mana? Caranya kita alihkan titik perpuluhan ni. Okey, alih titik perpuluhan ke hujung. Sehingga dia jadi 5. Ni 0.5. Bila letak titik perpuluhan di sini, dia jadi 5. Okey, bila dah alih bahagian kanan ke sini, satu tempat ke hujung, yang soalan sini pun kita kena alihkan juga. Jangan lupa alihkan bahagian sini juga. So, sekarang kita padam titik ni. Okey, kita padam. Yang ini pun kita padam. Okey, sekarang soalan dah jadi apa? Soalan dah jadi 55.6 kilogram bahagi 5 kilogram. Jadi lebih mudahlah kita nak selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, jadi kita buat dalam bentuk lazim bahagi. Okey, saya buat di bawah ni. Kita buat bentuk lazim dia. 55.6 bahagi dengan 5. Okey, yang ni dia guna sefar 5 lah. Okey, sefar 5. Kalau kamu mahir, kamu boleh bahagi secara terus. Kalau kamu tak mahir, kamu kena rujuk sefar 5. Okey, di sini saya telah menyediakan sefar 5. Jadi kita akan rujuk nanti. Baik, 5 bahagi 5. Okey, tengok sini. 5 bahagi 5. 5 ada kan? Jadi kita tolak 5. Kedudukan dia yang pertama. Maknanya 5 bahagi 5 dapat 1. Tolak. Dan kira hasilnya sifar dan turunkan 5 yang di sebelah, 5 lagi. Jadi samalah. 1 tolak 5 lagi sekali. 5 tolak 5 dapat sifar, turun 6. Okey, sekarang 6 bahagi 5, bila kita rujuk dalam sefar tak ada nombor 6 Jadi kita ambil yang rendah sedikit daripada 6 iaitu 5. Kita ambil 5 ni dan dia berada di kedudukan yang pertama. Jadi tolak 5 kedudukan yang pertama. Okey, titik jangan lupa naikkan secara lurus. Kemudian kita tolak dia, dapat 1. Okey. Di sini apabila kita membahagi perpuluhan, dia tak boleh ada baki
Ni sekarang kita ada baki 1 dan nombor dah pun habis ni. Okey, dah tak ada nombor dah di ujung ni. Jadi apabila ada baki, kita letak sahaja sifar di sini dan turunkan sifar itu di sebelah 1. Sekarang kamu nampak 1 telah menjadi 10. 10 ni apa nak buat? Kamu rujuk dalam sefer. Okey, sefer 5 ada nombor 10 dan dia berada di kedudukan 1 2. Jadi tolak 10 kedudukan yang kedua. Kamu garis. Okey, dan jawapannya ialah sifar lah 10 tolak 10 sifar. Jadi jawapan akhir yang kita dapat ialah 11.12. Seterusnya soalan 1C iaitu 8.5 jam tambah 3 darab setengah jam. Okey, apabila kamu jumpa nombor pecahan, kamu terus convert atau tukar dia kepada nombor perpuluhan. Setengah bersamaan dengan sifar perpuluhan 5 jam. Okey, jadi kalau kamu perhatikan dalam soalan ada tambah dan ada darab. Jadi di antara tambah dan darab lebih kuat daripada tambah. Jadi maksudnya kamu kena selesaikan soalan ini dahulu, iaitu 3 darab dengan sifar perpuluhan 5 jam. Okay, kamu selesaikan yang darab dulu, kemudian nanti barulah kita buat operasi tambah. Jadi kita buat yang darab ni di bawah dalam bentuk lazim. Okay, apabila ada 2 digit nombor dan 1 digit nombor, untuk darab kita letak yang 2 digit nombor di atas. Maka kita buat sifar perpuluhan 5 jam darab dengan 3. Okey, garis. Dan kita darab dia. 5 darab 3 ialah 15. Sifar darab 3 ialah sifar dan tambah 1. Sifar tambah 1 ialah 3. Di sini kamu dapat 1.5 jam. Kita tulis semula soalan iaitu 8.5 jam tambah. Okey, tambah yang ini kita dah buat tadi dan jawapannya di sini. Tambah 1.5 jam. Okey, bila kamu tambah yang ini, kamu tambah seperti biasa je lah. Okey, tambah seperti biasa. Saya buat di sini. 8.5 tambah 1.5 jam. Okey, garis. 5 tambah 5 ialah 10. 8, 9, 10. Maka di sini kamu akan dapat jawapan 10 jam. Jadi tulis jawapan akhir 10 jam. Okey, untuk soalan 1D, soalannya ialah 7 darab. Kamu perhatikan ada kurungan Ada kurungan di situ. Sifar perpuluhan 25 hari tambah 5 3/4 hari. Baik, apabila di dalam soalan itu ada kurungan, maksudnya kamu kena selesaikan operasi yang berada di dalam kurungan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan dulu operasi tambah yang ada dalam kurungan ni. Tapi sebelum itu kamu nampak di sini ada nombor pecahan. Jadi seperti yang saya sebut, kamu tukar pecahan ini kepada nombor perpuluhan. 5 3/4, 5 ni nombor bulat. Kamu tulis 5 perpuluhan. 3/4 ialah sifar perpuluhan 75. Jadi kita ambil 75 tu saja. Okey, 5.75 hari. Okey, jadi kita dah boleh buat operasi tambah di sini. Kita selesaikan dalam bentuk lazim. Tulis sifar perpuluhan 25 tambah 5.75. Okey, tambah 5.75. Di sini unit dia ialah hari. Okey, jadi kamu gariskan. Okey, kita tambah bermula daripada sebelah kanan. 5 tambah 5 ialah 10.
2 tambah 7, 9. Tambah 1, 10. 5 tambah 1 ialah 6. Okey, di sini setakat ini kamu dapat 6 hari dan kita masukkan jawapan ini ke dalam soalan yang asal dan kita tulis semula soalan sama dengan 7 darab 6 hari. Okey, di sini kamu dah nampak 7 darab 6. Jadi dah mudah soalan ni. 7 darab 6 terus saja dapat jawapan iaitu 42 hari. Selesai. Soalan 1E, 8,5 tolak 4 darab 1/2. Di sini soalan berkenaan dengan tolak dan darab. Okey, untuk tolak dan darab lebih kuat daripada tolak. Jadi kamu kena buat operasi darab terlebih dahulu, iaitu 4 darab 1/2 ni lah. Okey, kamu buat yang ini dulu. Tapi sebelum kamu buat tu, kamu nampak di sini ada nombor pecahan. Jadi kita kena tukar dia kepada bentuk perpuluhan supaya lebih mudah untuk kita mendarab. Jadi kita potong dia dan kita gantikan dengan 1 perpuluhan. Setengah ni ialah 0.5. Jadi kita ambil yang di belakang sahaja, iaitu 1/5. Kita selesaikan bentuk lazim ini. Okey, kita selesaikan soalan ini menggunakan bentuk lazim di bawah. 1/5 darab dengan 4. 5 darab 4 ialah 20. 1 darab 4 ialah 4 tambah 2 ialah 6. Jadi titik perpuluhan hanya ada satu tempat perpuluhan di sini. Maka kita hanya gerakkan sekali sahaja. Ini kita dapat 6 perpuluhan sifar. Kita masukkan semula jawapan ini di dalam ruangan yang kita kira tadi, yang kita dah kira terlebih dahulu. Jadi tulis semula soalan sama dengan 8,5 tolak 6 perpuluhan sifar. Jadi kita buat di dalam bentuk lazim. Okey, saya buat di bawah sini. 8,5 tolak 6 perpuluhan sifar. Okey, 5 tolak sifar ialah 5. Titik perpuluhan untuk tolak mesti sama lurus. Dan 8 tolak 6 ialah 2. Maka jawapan akhir yang kamu dapat ialah 2/5. Untuk soalan F, iaitu 2 bahagi 0.8 darab 3/5. Okey, macam biasa, kita tukar dulu 3/5 ini kepada nombor perpuluhan. Jadi dia dapat 0.6. Okey, kita tulis semula soalan ni supaya lebih mudah untuk kita nampak. Sama dengan 2 bahagi 0.8 darab 0.6. Okey, untuk soalan yang bergabung, yang ada bahagi dan darab, dia sama kuat. Jadi penyelesaian dia ialah buat yang kita jumpa dahulu. Di sini kita akan jumpa operasi bahagi dahulu, iaitu 2 bahagi 0.8. Selesaikan yang ini dahulu. Okey, jadi macam biasa, bila kita nak bahagi perpuluhan, kita kena jadikan 0.8 ini sebagai nombor bulat. Okey, caranya ialah kita alihkan titik yang ada di tengah-tengah ni ke hujung. Okey, ke hujung. Jadi sekarang dah jadi 8. 8 perpuluhan tu 8 lah. Okey, 2 pun kita kena alih juga. Sebab sini dah alih sekali. Jadi 2 ni titik dia berada di sini. Okey, alih satu tempat ke kanan, dia akan jadi 20. Jadi kita tulis semula sama dengan 20 bahagi 8 darab 0.6. Okey, kita buat dalam bentuk lazim yang ini. Okey, saya buat di sebelah tepi, di sebelah sini. Saya buat panah ni, saya buat kat sini. Okey, kita bahagikan 20 bahagi 8.
Kamu kena hafal survey 8 lah. Okey, survey 8 di sini. Kita cuba bahagi. 2 bahagi 8. 2 lebih kecil, tak boleh bahagi. Letak sifar. Okey, 2 tadi belum guna lagi. Jadi kita buat dia sebagai 20. Okey, cantum dengan sebelah jadi 20. Tengok di sini, di manakah 20? Tiada nombor 20. Jadi kita ambil yang rendah sedikit, iaitu 16. Jangan ambil 8 sebab 20 lebih dekat dengan 16. So ambil 16 ni, kita tulis dia tolak 16 dan dia berada di kedudukan yang 1, 2. Dia tulis 2. Kita tolak dia, 20 tolak 16 ialah 4. Okey, macam yang saya sebut sebelum ni, bila kita bahagi nombor perpuluhan, kita tak boleh ada baki. Jika ada baki, kamu kena sambung lagi soalan di sini. Okey, sekarang 20. Dah tak ada nombor dah. Jadi apa yang kita nak sambung? Kita letak dia sebagai titik perpuluhan dan sambung dengan sifar. Jadi sekarang dah jadi 20 perpuluhan sifar. Dan turunkan sifar ini di sebelah 4. Sekarang dah jadi 40. 40 bahagi dengan 8. Rujuk dalam survey, kamu dapat lihat ada 40. Dan kedudukan dia yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Okey, salin 40 ni buat sebagai tolak 40. Dan kedudukan dia yang ke-5. Okey, kamu tolak 40 tolak 40, maka sekarang baki dah jadi sifar. Okey, kemudian untuk di sini naikkan titik perpuluhan sama lurus Jadi kita dah dapat 2 perpuluhan. Okey, tulis semula, masukkan dalam soalan asal. 20 bahagi 8 ialah 2/5, masukkan 2/5 darab sambung dengan soalan yang belum kita selesaikan, iaitu sifar perpuluhan 6. Kita akan mendarab perpuluhan ini. Okay, kita buat di bawah 2/5 darab sifar perpuluhan 6. Okey, jadi kita darab setiap digit yang di atas. 5 dan 2 akan darab dengan 6. 5 darab 6 ialah 30. 2 darab 6 ialah 12. Tambah 3, 15. Okey, untuk darab sifar ni, sifar kita darab 5 darab sifar dapat sifar lah. 2 darab sifar dapat sifar dan kita tambah dia. Okey, yang sini letak sifar. Okey, sifar tambah sifar, sifar 5 dan 1. Okey, untuk titik perpuluhan, kita lihat pada soalan asal di sini soalan asal dia. Berapa tempat perpuluhan yang ada dalam soalan? Kita ada 1 tempat dan 2 tempat. Jadi ada 2 tempat perpuluhan yang terlibat. Maka jawapan kamu mesti lompat 2 kali 1, 2. Okey, di sini titik perpuluhan dia. Okey, jadi jawapan akhir ialah 1/5. Okey, kita teruskan untuk soalan 2A. 10 tolak 2/6 bahagi 1/2. Seperti biasa, nombor pecahan yang ada kita jadikan perpuluhan. 1/2 sebenarnya ialah sifar perpuluhan 5. Jadi tengok operasi yang terlibat, ada tolak dan ada bahagi. Jadi bahagi lebih kuat daripada tolak, maka kita kena selesaikan operasi bahagi terlebih dahulu. Okey, kita buat dia 2/6. Kita nak bahagi dengan sifar perpuluhan 5. Apabila bahagi perpuluhan, kita hendaklah menggerakkan titik perpuluhan ke hujung supaya jadikan nombor yang kita nak bahagikan itu kepada nombor bulat. Okey, kita alihkan titik untuk 5 ni dulu. Kita alih ke hujung, dia akan jadi 5. Jadi soalan yang depan pun kena alih juga. Dah jadi 26. Tulis semula soalan yang baru. 10 tolak 26 bahagi
5. Okey. Jadi kita akan buat yang bahagi dahulu. Okey. Kita buat di sebelah tepi. 26 bahagi 5. Okey, sefer yang terlibat ialah sefer 5. Okey, kita mulakan dengan 2 bahagi 5 tak boleh. Nombor yang kecil tak boleh bahagi nombor yang besar. Letak sifar. Kemudian 2 masih belum digunakan. Kita gabungkan dengan nombor sebelah, dia jadi 26. Dalam sefer kita hanya ada 25. Ya, kita ambil 25 tu. Dan kedudukan dia yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5 dan kita tolak. 6 tolak 5, 1, 2 tolak 2, sifar. Okay, di sini kamu dapat lihat ada baki ya. Okay, jadi kita sedang membahagi perpuluhan. Apabila bahagi perpuluhan, dia tak boleh ada baki. Kalau ada baki, kita kena wujudkan perpuluhan sifar di sini dan turunkan sifar itu, maka sekarang nombor dah jadi 10. Okey, 10 tengok dalam sefer ada nombor 10 dan dia berada di kedudukan yang ke 2. 1, 2. Maka tulis di atasnya 2. Naikkan titik perpuluhan dan tolak. 10 tolak 10 ialah sifar. Maka jawapan setakat ni kita dapat 5.2. Kita masuk semula di dalam soalan. Sama dengan 10 tolak 5.2. Okey, kemudian langkah seterusnya kita buat soalan tolak ini di dalam bentuk lazim. Jadi kita buat di sini 10 tolak, di mana kita nak susun 5.2. Okey. Jadi 10 ni sebenarnya ialah 10 perpuluhan sifar. Apabila kita buat tambah atau tolak, kita akan susun titik secara lurus. Lurus macam ni. Jadi masukkan je 5 masuk sini. 2 masuk sebelah kanan. Macam tu. Dan kita garis. Okey, kita mula tolak daripada sebelah kanan. Sifar tolak 2 tak boleh. Nak pinjam sebelah ni pun tak ada. Kita pinjam yang paling tepi. Potong 1, tinggal sifar. Sini jadi 10. Potong lagi nak bagi ke sebelah ni. Yang ni 9. Sini jadi 10. 10 tolak 2, 8. 9 tolak 5 ialah 4. Maka kamu dapat jawapan iaitu 4.8. Okey, untuk soalan 2B, soalannya ialah 32.25 tolak 1/4. Dan dia berada di dalam kurungan bahagi 4. Jadi apabila ada kurungan, kita kena menyelesaikan soalan yang berada di dalam kurungan terlebih dahulu. Jadi kita buat, sebelum selesaikan, kamu tengok ada nombor pecahan di sini. Macam biasa, kita jadikan dia nombor perpuluhan. 1/4 bersamaan dengan 0.25. Okey, kita selesaikan. 32.25 tolak 0.25. Okey, 5 tolak 5 sifar. 2 tolak 2 sifar. Titik perpuluhan sama lurus. 2 tolak sifar 2 dan 3. Maka jawapan setakat ni ialah 32. Okey, kita masukkan dalam soalan sama dengan 32 bahagi 4. Jadi di sini dah senang dah. 32 bagi 4 ialah 8. Seterusnya soalan 2C iaitu 41/2 tolak 8.5 yang berada di dalam kurungan akan didarab dengan 7 tolak 4.15 pun berada di dalam kurungan. Jadi kita kena selesaikan nombor-nombor yang berada di dalam kurungan dahulu. Okey, kita buat dia secara berasingan. Sebelum itu kita akan tukar dahulu nombor pecahan ini iaitu 41/2 kepada nombor perpuluhan. Okey, 40 ni ialah nombor bulat. Dia akan jadi 40 perpuluhan setengah ialah
sifar perpuluhan 5. Jadi kita ambil 5 di hujung tu saja. Maka dia akan jadi 40.5. Tolak dengan 8.5. Okey, yang kurungan kiri ni kita akan buat di sebelah kiri lah. Okey, saya akan buat bentuk lazim dia. 40.5 tolak 8.5. 5 tolak 5 sifar. Sifar tolak 8 tak boleh. Jadi kita pinjam daripada 4. 4 tinggal 3 dan 1 masuk sini. Jadi 10. 10 tolak 8, 2. Dan 3 terus turun di bawah. Maka untuk yang di sebelah kiri, jawapan dia 32 perpuluhan sifar. Kita buat yang sebelah kanan. Iaitu 7. Itu ialah nombor bulat. 7 nak tolak dengan 4.15. Jadi nak tolak dengan nombor perpuluhan. Maka 7 ni pun kita akan jadikan nombor perpuluhan. 7 sebenarnya ialah 7 perpuluhan sifar-sifar tolak 4.15. Okey. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah tak ada nilai. Dan pinjam dari 7. Tinggal 6. Sifar yang tengah akan jadi 10. Dan dia kena potong dulu sebab nak bagi ke sebelah yang hujung. Maka sifar di sini akan jadi 10. 10 tolak 5 dapat 5. 9 tolak 1 jadi 8. Titik perpuluhan sama lurus. 6 tolak 4 ialah 2. Okey, sekarang kita dah dapat penyelesaian untuk nombor yang berada di dalam kurungan sebelah kiri dan kanan. Sekarang kita tulis semula soalan. 32 darab dengan 2.85. Okey, kita buat ni dalam bentuk lazim ya. Okey, kita buat nombor yang banyak digit letakkan di atas. 2.85 darab dengan 32. Okey, setiap digit yang di atas 5, 8 dan 2 kita darab dengan 2 dulu. 5 darab 2 10. 8 darab 2 16 tambah 1 17. 2 darab 2 4 tambah 1 5. Okey, kemudian nombor yang di atas, digit yang di atas akan darab dengan 3 pula 3 ni ialah 10. Maka jawapan dia akan berada di sini. Jadi ruang yang tak ada nombor ni kita letak je sifar. Okey, 5 darab 3 ialah 15. 8 darab 3, 24. Tambah 1, 25. 2 darab 3, 6. Tambah 2, 8. Okey, kita tambah dia. Sifar tambah sifar. Sifar. 7 tambah 5, 12. 5 tambah 5, 10. Tambah 1, 11. Dan 8 tambah 1, 9. Okey, kita lihat pada soalan. Ada berapa tempat perpuluhan yang terlibat pada soalan. Jadi kita tengok di sini ada 1, 2. Ada 2 tempat yang terlibat. Maka kita akan alihkan sebanyak 2 tempat juga di sini. 1, 2. Maka titik akan berada di situ. Maka jawapan akhir dia ialah sama dengan 91.2 sifar. Ataupun kamu boleh tulis 91.2. Selesai. Dan 2D. Soalannya ialah 45.2 tambah 15 di dalam kurungan. Bahagi dengan 1 tambah 1/4 juga di dalam kurungan. Jadi di sini kita akan selesaikan nombor yang berada di dalam kurungan. Untuk kurungan sebelah kiri, saya akan selesaikan di sini. Iaitu operasi tambah 45.2 tambah dengan 15. 15 ni ialah nombor bulat. Jadi kita letak dia di tempat sa dan puluh yang betul. Jadi sa dia di sini 15, puluh dia di sini. Maka kita buat 15 dan kita hendak tambah dengan nombor perpuluhan, kena wujudkan titik perpuluhan sifar.
Dan gariskan 2 tambah sifar 2, titik perpuluhan, 5 tambah 5, 10, 4 tambah 1 tambah 1 ialah 6. Okey, untuk di sebelah kanan, 1 tambah 1 per 4. Okey, 1 per 4 ni kita jadikan dia nombor perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 25. Jadi 1 tambah dengan sifar perpuluhan 25 ialah sama dengan 1.25. Okey, kita tulis semula soalan yang baru menggunakan jawapan yang telah kita dapat tadi, sama dengan 60.2 simbol bahagi 1.25. Sebelum membahagi, kita hendaklah menjadikan 1.25 ini sebagai nombor bulat dengan cara menggerakkan titik perpuluhan ke hujung. Maka sekarang dia akan jadi 125. Di sebelah kanan ini kita dah gerakkan 2 kali ke kanan, maka di sini pun kita akan ikut 1, 2. Okey, tempat yang tiada nombor letak sifar. Maka nombor yang baru terhasil ialah 6020 bahagi 125. Di sini kita terpaksa membina sefer 125. Okey, oleh kerana sefer ini agak besar, jadi kita buat secara operasi tambah berulang. Okey, 5 tambah 5, 10. 5, 250. Ini kedudukan pertama. Ini kedudukan yang kedua. Kita tak perlu buat semua sekali lah. Kita buat sampai 4 ataupun 5 pun dah cukup saya rasa. Sifar tambah 5, 5, 7, 3. Ini ialah yang ketiga. Tambah lagi 125. 5 tambah 5, 10. 7, 8, 9, 10. 3, 4 dan 5. 500 ialah kedudukan yang keempat. Dan kita buat satu lagi. Okey. 5, 2, 6. Maka kita dapat 625. Okey, kita cuba buat dalam bentuk lazim. 6020 bahagi dengan 125. Kita mulakan dengan 6 bahagi 125 tak boleh, kecil. 60 pun tak boleh bahagi dengan 125. Dan kita dapat yang ketiga ialah 602. 602 kita rujuk dalam sefer 125. Okay, kita hanya boleh ambil yang paling rendah, yang rendah sedikit ialah 500, iaitu kedudukan yang keempat. Maka kita tolak 500, kedudukan yang keempat. Okey, 2 tolak sifar 2, sifar tolak sifar sifar, 6 tolak 5 1. Okey. Kemudian kita turunkan digit yang terakhir iaitu sifar. Sekarang nombor dah jadi 1020. Okey, kita lihat kembali dalam sefer yang kita buat tadi. Okey, maknanya terlalu jauh terpaksa menambah tambah lagi sehinggalah kita jumpa nombor yang hampir dengan ni. Biasanya sampai 9 lah. Sekarang kita baru 5. Okey, 5 kita akan buat lagi sampai 9. Tambah 125. 10, 5, 7. Okey, ini yang nombor 6. Tambah lagi 125. 5, 7, 8. Yang ini 7. Tambah lagi 125. 10, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ini nombor 8.
tambah lagi yang terakhir 125, dia akan jadi 1125, iaitu kedudukan yang ke-9. Okey, sekarang kita dapat 1020. Dalam sefer yang paling hampir ialah 1000. Jadi kita tolak 1000, kedudukan yang ke-8. Okey. Okey, tolak dia. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak sifar, 2. Yang ini habis. Okey, apabila ada baki untuk soalan perpuluhan, jadi kita kena wujudkan titik perpuluhan sifar dan kita turunkan di bawah. Maka sekarang nombor dah jadi 200. Okey, untuk 200, yang paling hampir sekali ialah 125. Kita tak boleh ambil 250 sebab dah lebih. Jadi kita ambil 125, kedudukan yang pertama. Maka dia akan tolak 125, kedudukan yang pertama. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita pinjam daripada 2. 1. 10 tinggal 9. Ni 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 2, 7. Dan 1 tolak 1 ialah sifar. Masih berbaki 75. Sambung lagi sifar di sini. Okey, dan turunkan. Dah jadi 750. Tengok dalam sefer ada tak 750? Okey, 4, 5, 6 ada di sini. Ada genap 750, kedudukan yang ke-6. 750, kedudukan yang ke-6. Dan kita tolak. 750 tolak 750 ialah sifar. Baik. Sekarang kita dah pun dapat baki sifar. Dan nombor yang terhasil ialah 48.16 yang merupakan jawapan bagi soalan ini. Jadi diharapkan perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada kamu untuk menjawab soalan yang berkenaan dengan operasi bergabung. Semoga berjaya. Jumpa lagi. Bye-bye.